Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke NJ TV. Hari ni saya nak buat kuih puteri ayu yang semestinya mudah dan sedap. Jom kita tengok bahan-bahan dan cara membuatnya. Jom kita masak. Mula-mula ayatkan 1 sudu kecil serbuk penaik bersama-sama dengan 330 gram tepung gandum. Dan ketepikan dahulu. Dalam mixing bowl, satukan 4 biji telur grade B, 270 gram gula halus, 1 sudu besar overload, 1 sudu kecil pewarna hijau dan 1 sudu besar imago pandan. Pukul bahan-bahan ni dengan kelajuan maksimum selama 10 minit atau sehingga kembang gebu seperti dalam video. Seterusnya, masukkan semua tepung gandum yang diayak tadi dan pukul sehingga sebati sahaja. Masukkan 300 ml santan dan pukul sehingga sebati sahaja. Masukkan adunan ni dalam piping bag untuk lebih mudah diisi ke dalam acuan nanti. Sediakan 250 gram kelapa parut putih sahaja. Satukan kelapa parut dengan 1 sudu besar tepung ubi kayu dan 1 sudu kecil garam halus. Gaul sebati. Sapukan acuan kuih puteri ayu dengan minyak masak. Masukkan setengah sudu besar kelapa parut ke dalam acuan dan tekan-tekan kelapa parut sehingga padat. Seterusnya, isikan adunan kuih sehingga separas acuan. Kalau tak ada piping bag, boleh juga sudukan adunan ke dalam acuan. Panaskan air kukusan dan kukus kuih selama 7 minit dengan api sederhana. Alhamdulillah, kuih puteri ayu kita dah masak. Untuk satu adunan ni, saya dapat 43 biji kuih puteri ayu. Bila kuih agak sejuk, keluarkan kuih dari acuan dan kuih puteri ayu kita dah sedia untuk dihidangkan. Kuih puteri ayu kita lembut, gebu dan harum pandannya sangat menyelerakan. Resepi ni juga sesuai dijadikan sebagai idea jualan. Okeylah, jangan lupa mencuba dan kita jumpa lagi di video-video saya yang lain. Assalamualaikum dan bye-bye.